mana ni? Benda ni besar kat sini, kau tengok tu. Macam mana tu? Hai, Assalamualaikum. I'm Joho Gamers. Welcome back to my channel. Okay guys, untuk video kita pada kali ni, Ira akan sambung main game Frigid Dust Chapter 1 untuk part kedua pula. So Ira seorang je hari ni. Sebabnya Ira chat Zio dia tak balas. Dia penat kot. Tak apalah. Tak apa Zio, hari ni Zio rehat, Ira main seorang-seorang. Gitu. Ira try juga main seorang-seorang. Mana tahu Ira dapat selesaikan seorang-seorang. So kalau korang nak tengok Ira berjaya ke tak lepas untuk part 2 ni, korang akan tengok video ni sampai habis. Okay, so tak apa bermasa, let's go. Okay ni. Oh, kejap-kejap chapter 3. Okay, kita akan main part 2. Kita ikut random orang je boleh tak? Oh, tak apalah. Bye bye. Okay, Zio dia tak balas chat Ira, tapi tak apa, kita try main seorang ni. Nak main seorang ke macam mana? Tak ada siapa teman ke? Tolong saya teman, please. Tak nak teman ke? Tolonglah teman saya. Tak apalah, kita main seorang je lah. Challenge lagi sekali, main game seram seorang-seorang. Mari kita. Bismillah. Harap berjaya lah ya. Harap lepas lah untuk part 2 ni. Kalau tak lepas, tak apalah, kita proceed je part 3 nanti. Aduh. Okay, so part chapter 1 je Ira akan main. Chapter 2 korang main sendiri lah ya. Ira malas dah nak buat video yang banyak. Ada part 2, part 3 pula. Aduh. Okay, dah teleport. Okay, so ni yang kita turun hari tu kan. Okay. So kalau tadi waktu buat intro tu Ira rasa Ira lupa perankan volume Sorry kalau bising dia punya volume. Ni apa? Lock. Okay, Ira harap tak ada makhluk lain pula takut. Okay, merah ni lock lah kot. Lock. Tu hijau. Okay, dia buka. Okay, asal gelap. Asal gelap. Ini lah risau gelap-gelap ni. Tu. Ada benda. Ada benda. Kenapa dia bergegar macam ni? Oh, dia hilang. Ira rasa ada benda dia kat luar. Oh my god, ada lagi ke? Dah Ira main seorang ni. Okay, tak apa. Go. Buka macam ni. Ini range. Ira takut. Ira main gerak je ni. Ni benda pula. Puzzle ke? Dia ada ke? Wih, apa benda tu? Wih. Dia pula tu. Tingginya. Bapak tinggi. Macam mana nak buat? Banyak pintu ni. So kalau ada benda gegar, kita kena masuk lah Ira rasa. Aduh. Nak nyuruh kat mana? Laju tu benda tu. Macam mana Ira nak nyuruh lambatnya benda ni. Nyuruh dulu. Masalahnya jauh dia tempat nyuruh dia. Sekejap.
Ira takut. Lama tu. Oh my god. Okay, tunggu jap. Tu gelap tu. Jadi. Macam mana benda tu? Susah lah. Dah lah lama nak pusing tadi tu. Berkarat. Dah. Okay. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Doa rezeki. Okay. Kita mula yang ni dulu. Cepat. Cepat. Apa yang lama sangat? Cepat Ira, cepat masuk dalam tu, cepat. Tu. Macam mana ni? Oh, setiap kali kena lama doh nak buat empat-empat tu. Okey, jadi. Weh, macam susah ni main seorang ni. Waduh. Lagi ke? Oh, ada. Tunggu jap. Apa jadi dengan tempat ni sebenarnya? Dia kena serang waktu dia orang mining ke macam mana? Okay. Go. Ira rasa sebab Ira buat bising tu dia datang tu. Kan? Benda ni bising. Sekejap. Bising. Okay. Tengok lampu. Jalan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Astaghfirullahaladzim. Oh, terlanggar benda tu pula. Memang bising lah. Memang dia datang lah. Dari. Tutup. Okay. Ira boleh ni main seorang ni. Tapi nanti nak lari mana? Okay, dah. Oi, ini sampai bila nak buat ni? Satu benda pun susah nak buat. Mungkin sebab kita buat bising tu dia datang. Kan? Benda tu berkarat. Berapa kali lah orang berkarat-berkarat ni. Okay, tak apa. Okay, cepat. Okay, tak ada. Keluar. Buka cepat. Laju. Okay. Bismillah. Ke tepi. Jangan lalu. Jangan menghalang saya punya jalan. Ke tepi. Okay. Yang ni. Ikut bulat tu. Okay, tengok lampu. Okay, go. Tengok lampu. Go. Lampu dia merah, kita kena lari Okay. Masalahnya biliknya jauh. Macam mana tu? Ada. Cepatlah datang. Cepat lalu. Cepat. Okay. Dia ada. Ira rasa kan kalau kita duduk situ je, dia still dapat jumpa kita. Sebab dia lalu semua laluan. Laluan ni sempit je, kecil je laluan ni. Laluan dia pendek je, jadi dia lalu semua laluan. Okay, boleh keluar. Cepat. Okay, go. Go Ira, go. Boleh ni, boleh. Ira boleh. Okay, go. A few moments later. Okay, go. Okay, buka, masuk. Tutup. Oh, okay. Kejap. Dah kalau kita dah buka, kita boleh buka door kan? Okay, jom cari barang ke. Tadi kat depan tadi, dia jumpa pintu mana tau? Tu dia ada. Kursi ni terbalik semua. Cak Ira. Ada duit buat apa? Ni gelap lah. Buka lampu. Gelap. Okay. Ada van. Jap. Atas. Ira tengok. Okay, ni. Tak ada apa-apa. Bawah sekali. Bawah sekali. Bawah.
Okay. Bawah sekali pun tak ada apa-apa. Pintu ni tak boleh buka Rasa kena naik atas ni lah kot. Tunduk. Okay. Gelapnya van ni. Oh, laluan ke sini. Baiklah. Okay, buka. Oh, ada wrench. Oh, ni untuk pintu depan tadi. Ira baru pergi tadi. Tapi Ira cut kot sebab Ira rasa Ira ni kena. Oh, wrench. Tadi Ira cut. Ira rasa Ira nak cut video yang Ira jumpa pintu tu. Alah, main benda ni pula. Okay. Oh, sebelah sini pula. Ya Allah, lamanya. Okay, go. Tekan sini, tekan. Tekan, Ira, tekan. Okay, tekan. Alamak, tekan. Okay, mantap. Sekejap, kita tunggu lagi sekali dia datang. Lepas tu baru kita keluar. Okay. Okay, go. Allah, gelapnya. Okay. Kita pergi ke depan tadi supaya pintu ni Oh, ni. Lama tu nak buka benda ni. Allah, salah tekan. Sebelah pula. Cepat. Cepat. Okay, go. Ira nak pergi mana ni? Alamak, mana jalan? Mana jalan dia? Oh, depan tu. Go. Cepat masuk. Tutup. Ira tak sempat tutup. Oh, kita kat mana? Oh, kat sini. Oh my god, man. Oh my god. Ira tak sempat tutup. Ira nak tutup tadi macam tak boleh tekan. Sekejap Okay, keluar. Go. Sini. Lepas tu pintu dia sana lah kot. Sini. Tapi macam jauh je. Kalau lalu sana jadi apa? Lampu dia dah kelip. Laju. Go. Tutup. Nampak tu. Dia pergi ke drawer belah sini. Macam mana Ira tak panik? Okay. Atas ni. Oh, tak boleh naik. Okay. Kertas. Tak penting. Atas. Waduh. Okay. Apa ni? Tape. Bukan. Ira ingat selotip tadi. Okay. Oh, tak ada apa-apa. Sekejap, biar dia pergi dulu. Okay, Ira nampak pintu yang kan perlu ada wrench tadi. Okay, go. Pintu ni. Yes, pintu ni. Sekejap, ambil masa sikit yang ni. Go hop. Okay, sebelah sana. Sebelah sini. Hop. Go. Sekejap, masuk dulu. Tak sempat. Ya, macam boleh lagi tapi sekejap Oh, tak boleh. Tutup. Okay. Cik bayi dah masuk. Okay. Tak ada benda Helmet macam biasa. Bawah. Okay. Duit. Bukan. Okay, duit. Tutup. Ira nak ambil duit. Macam mana nak ambil duit? Sekejap. Sini sikit. Buang masa lah Ira ni. Ira patut buat tu tadi. Ira. Tak apa. Jom. Okay. 1 2
Okay. Okay, kita tak patut cari sekarang. Tak sempat. Sebelah sana ada apa ni? Aduh. Tok. Dah pergi je lah Okay. Oh, apa tu? Worker key card. Duit tak nak. Duit. Sekejap. Ya, pergi belah sini ada apa? Oh, tak ada apa-apa. Sekejap Dia macam tak ada je. Okay. Tak apa, kita nak cari barang lagi. Cari. Duit. Okay. Atas. Tutup. Asal itu je lah kot. Itu je lah. Saya tak nak cek sebab saya Ira tahu semua tu tak, banyak duit je ni. Tak mau duit. Okay. Okay, Ira rasa tu je. Worker kikat ke mana Alamak. Tempat ni bahaya. Cek. Ke tak ada Macam tak ada. Okay. Tak boleh. Sebelah sini. Oh yes. Okay. Checkpoint. Mantap. Aduh, Ira nak masuk mana ni? Alamak. Cik. Okay, Ira nak keluar. Kita nak tengok belah sana. Jangan lag sekarang, tolong jangan lag. Tolonglah jangan lag. Okay, tutup. Okay, mantap. Ada tempat senyurut lagi. Tak ada apa-apa. Ni duit tu susah lah kadang-kadang nak ambil. Sebab tu Ira malah ambil. Tak ada apa-apa. Okay, tunggu dulu. Pintu dah ada banyak tu. Tadi kita masuk pintu pertama, ni pintu kedua. Ada lagi satu pintu. Kita kena masuk pintu yang besar waktu kat tengah-tengah tadi tu kan. Yang mana nak selesaikan benda ni. Ira harap tak panjang lah video ni ya. Okay. Cepat lalu. Nak tengok belah sana pula. Okay. Besar tu tempat ni. Macam mana ni? Cafeteria. Asal cibi jatuh? Cafeteria Dia macam lab lah kat bawah ni. Ke memang lab? Boleh. Tak ada apa-apa ke kat sini yang kita boleh ambil? Kotak ni ke? Boleh buka? Tak boleh Kita pergi belah sana. Tak sempat. Tutup. Dia lalu. Okay. Aku ke tepi. Okay. Kita tengok belah sana pula. Warehouse Jump to exit. Ya benda ni guys.
Apa tu? Jam. Apa fungsinya dah ambil benda? Oh. Oh. Okey, dah boleh masuk sini. Sekejap Oh. Tersedut dekat kipas. Oh my god. Alamak, Ira nak pergi mana ni? Aduh. Janganlah lag. Ya Allah. No. Oh, dia tutup. Okey. Sebab Ira dapat masuk sini. Okey, dia tutup. Okey, tak apa. Biar. Ni. Okey. Buka. Oh, kalau dia ada, dia tutup benda ni. Okey. Bagus. Tak adalah dah nak lari. Dia jauh. Okey. Ni tempat apa pula ni? Apa benda pula ni? Okey. Dia kena cari barang tu je. Ni tak perlu. Woi, besar tempat ni. Apa tu? Sekejap, dia lag sikit sorry kalau lag. Buka. Aduh. Saya nak buka dua atas ni. Okey, kita pergi belah sini. Apa yang besar sangat tempat ni? Tempat apa dia sebenarnya ni? Boleh turun. Sekejap kita tengok satu-satu. Wah, panjang video ni nak edit ni kalau macam ni. Pandai-pandai lah aku edit. Water needed. Water pula. Mana dapat air? Okey. Ni boleh angkat ke? Boleh turun. Okey. Sabar. Boleh turun ni. Duit. Ini Ira tak suka. Ada benda tadi aku nampak tadi. Apa benda tu? Adik kat sini kena ambil air kan? Kita kena cari air sekarang ni. Nikmat apa yang kau dustakan? Dia ada. Ni tempat dia lah. Macam mana ni? Susahnya nak cari air pun. Cari air je pun itu pun susah. Ira rasa tu tempat dia lah. Ira tak lagi situ. Cafeteria. Tutup jap. Kita cari air kat sini. Sabar jap. Air. Sebab dia kena ni. Ni. Yes. Ada air. Tapi Ira nak ambil. Nak guna apa Ni ada air tau. Weh, kat cafeteria ada air. Tapi dah nak kena ambil something untuk tadah air tu. Ira tak faham kat sini je. Clear before opening. Oh. So Ira ada idea. Ni kita kena. Oh, tak. Gigi dah tahu. Pergi sini. Yeay, boleh gerak rupanya. Ya Allah. Patutlah dia suruh angkat apa semua. Okay, gerak sini. Sini sikit. Okay, lepas. Okay. Lepas. Sekejap. Okay. Sini. Boleh gerak. Okay, Ira dapat tahu. Yes. Akhirnya puzzle yang ni dah siap. Kita kena ambil something. Alamak, goyang. Okay. Naik. Okay, tak kat sini. Okay, dah terbuka. Yes.
Akhirnya. Janganlah lag kat sekarang. Okay. Checkpoint, yes. Itu je ke? Okay, kita kena cari benda tu. Sekejap, ni. For anyone wondering, the law will be added to Adelaide never be healthy. Be healthy Itu je. Weh, jauh doh. Pergi mana ni doh? Oh. Okay. Penasib akulah main seorang game ni. Okay. What the heck is that? Oh, benda yang besar tu, gerudi tu lalu. Bapa. Ira tak boleh. Ira takut nak turun sekarang ni sebab ada benda tu tadi. Korang nak tengok lagi sekali ke? Sekejap Macam mana ni? Takutnya. Ni tempat lain pula. Okay, naik atas dulu. Ya Allah, besarnya tempat ni. Aduh. Macam mana Ira nak cari semua benda ni? Malah aku nak buka tepi semua kursi. Allahu Akbar. Allah, tersepit. Okay, nak buka pintu. Aduh. Kena pergi sana ke? Oh man. Oh my god. Naik. Oh, tu. Oh, gerudi. Ni, sekejap. Tunduk. Okay. Tak boleh buka ke? Okay. Checkpoint lagi. Mantap. Memang mantap. Ira tak tahulah Ira masuk tempat apa ni. Dengan tiba-tibanya turun bawah. Okay. Oh my god. Tutup. Oh my god. What the fish that? Okay, dah akan biar je dia kat situ. Oh, kita tak boleh masuk situ punya. Jangan mengacau, please. Tak nak kena masuk juga ke? Weh, macam mana ni? Benda ni besar kat sini, kau tengok tu. Macam mana tu? Macam tak ada apa-apa pun kat sini. Dia nak lalu pula. Cuba Ira turun kat tempat tadi tu. Macam mana? Alamak, loading. Okay, kat sini. Turun kat tempat tadi. Lantaklah kena makan ke apa. Aku dah penat dan nak layan. Okay. Ni kat sini. Ada pintu depan tu. Tak ada. Bapak dia buka pintu ni. Saya tak nak buka tu. Buka tu. Tutup tu. Okay. Yes. Ini lainnya. Ya Allah, I should find some water. Pergi cafeteria. Ya Allah, dah jumpa. Alhamdulillah. Cik baik aku pergi bawah ni. Okay, go. Jangan pandang kiri kanan. Pergi je. Jadi, okay, buka. Go. Ambil air. Cafeteria. Ni, letak sini.
Tunggu dia penuh. Okey. Cukup ke ni? Ke lagi? Oh, tak boleh dah. Okey. Water jug. Okey. Let's go. Alah. Okey, kita dah ambil air. Kita dah ada air. Tada. Lah, Ira pergi bawah tu. Ira patutnya memang kena pergi bawah tu, baru pergi tempat apa ni, bawah tanah tu. Ya, dia belum lalu. Dia dah lalu. Dah pergi je lah. Janganlah lag dulu, sabar. Okay, kita dah boleh isi air. Ira pun tak tahu apa function isi air sebenarnya. Dia rasa nak stopkan robot tu. Maybe. Kenapalah Ira main game panjang-panjang macam ni? Sakitlah badan nak main game ni. Okay, jangan lag. Tolonglah jangan lag. Aduh. Okay. Okay, isi air. Okay, dah habis. Okay. Lepas tu? Lepas tu apa? Sekejap. Dia lag ni, sabar Sabar korang. Aduh. Macam mana game ni? Pening aku game ni. It's missing something. Missing something pula. Macam mana ni missing something ni? Lama video ni. Guys, sampai di sini saja video kita pada kali ni. Hopefully korang enjoy lah video ni, okay? Ira tak tahu kenapa karakter Ira macam ni, ya? Aduh. Okay, malangnya Ira tak dapat habiskan game tu sebab sangat-sangatlah panjang video ni and lama. Ira pun pening nak buat apa. Tak apalah. Nanti part 3 kalau Ira main, Ira main lah. Kalau tak, Ira tak main, okay? Okay lah guys. So, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video ni pada kawan-kawan, okay? So, bye. Assalamualaikum. Bye-bye.